Steady. Dah pudar ke? Okey, hari ni aku nak bawa korang pergi trip dekat Kuala Gula. Yang baju hitam ni pula adalah tekong dekat trip ni. Okey, kali ni kita layan boat pula guys. Yang penting semuanya datang tepat pada waktu. Pukul 8.15 kami dah start bergerak pergi spot yang pertama. Sambil tu layan view pagi-pagi ni memang tenang gila. Untuk kawan aku pula semuanya siapkan perambut. Sampai je kat lokasi terus baling je. Kalau korang nak try mancing juga dekat Kuala Gula ni, nanti aku letak dekat description tekong dia tau. Sampai je dekat lokasi yang pertama, aku dah strike 9. Memang padu lah. Yang penting tekong tolong buka kan kalau ikan tu berbisa. Sementara nak tunggu strike yang seterusnya, tiba-tiba aku dapat 9 lagi. Memang lekat lah 9 dengan aku. Tak lama setelah aku dapat 9, kawan aku si Acap ni dapat ikan kurau guys. Memang mantap. Lepas tu kita punya prof dapat ikan GT. Lepas tu ada yang gasak tapi naik ikan duri. Bagi aku lah kan, untuk trip kali ni memang best. Dan dia punya tekong dia sangat function. Lepas tu duk tak duk tekong dapat ikan merah pula guys. Dekat sini semuanya dah merasa ikan, tinggal si Mio ni. Habis je gasak dekat spot yang pertama, kita pergi spot yang kedua pula. Untuk spot yang kedua ni, si Mio dapat ikan kerapu. Mantap. Janji semuanya tak kumpau. Yang penting kat mana pun kita berada, solat jangan tinggal guys. Untuk strike yang seterusnya, member aku si Mio ni dapat ikan 9. Tak lama setelah tu si Mio dapat ikan tanda pula guys. Memang padu lah dia ni. Sementara tu sebelah aku ni pun dapat ikan tanda juga. Lepas tu kami pun pindah pergi spot yang ketiga pula. Untuk spot yang ketiga ni, tekong dapat ikan GT. Lepas tu kita punya prof dapat ikan 9. Tak juga merasa kari 9 kan? Padu lah. Lepas tu tekong dapat ikan GT. Aku tak tahu lah ilmu apa yang dia pakai. Tapi kan untuk trip kali ni memang puas hati. Sedar-sedar dah sampai ke penghujung video guys. Aku ni boleh dikatakan baru lagi dalam dunia mancing. Betul lah orang cakap kalau dah terlibat ni tiada jalan keluar. Tapi serius lah aku cakap, aku memang minat mancing ni. Janji yang penting ada jiwa je. Aku ni tak adalah hari-hari strike kalau aku mancing. Tapi sekali korang dah strike, korang akan lupa semua kumpau korang. Untuk hasil pula memang tak mengecewakan. Apa-apa pun terima kasih dekat Tekong Syafiq. InsyaAllah kita akan repeat lagi kali ni. Aku akan letak Tekong Syafiq punya TT dekat description. Jangan lupa follow dia sekali guys. Kita support dia. Apa-apa pun salam satu joran.